Ribut kencang dan puting beliung melanda kawasan Berjam Jumaat lalu mengakibatkan kerugian dianggarkan melebihi 1.2 juta ringgit dengan lebih 460 keluarga terjejas dan sebuah rumah musnah sepenuhnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Berjam Ong Boon Piao berkata, anggaran kerugian itu dibuat berdasarkan tahap kerosakan yang dilaporkan penduduk di seluruh kawasan berkenaan. Menurutnya, jumlah bantuan ihsan yang sudah disalurkan setakat ini hampir mencecah RM400,000. Beliau berkata jumlah mangsa terus meningkat apabila semakin ramai penduduk pulang ke rumah masing-masing untuk memeriksa kerosakan dan membuat laporan. Sebab hari itu tersebut ada ribut petir, ada puting beliung lah. Jadi datang memang sini memang teruk keadaannya. Di mana skala ni begitu besar. Pada masa tu anggaran kita cuma ada 250, tetapi bacaan baru saya terima pada hari Ahad tersebut, mangsanya telah mencecah 1,131, melibatkan 438 keluarga. Ribut yang melanda kira-kira jam 4.15 petang Jumaat lalu menyebabkan kerosakan besar terhadap rumah kediaman, kemudahan utiliti dan pokok-pokok di beberapa kawasan sekitar Berjam. Ong menyifatkan kejadian itu seakan-akan fenomena puting beliung dan ribut paling dahsyat melanda kawasan berkenaan sejak insiden serupa yang berlaku di Kampung Tawas dan Tasik Damai pada 2022.